So, integration by substitution adalah salah satu metod yang anda belajar di peringkat asasi ni. Seperti namanya, by substitution. The idea is, bila kita gunakan method by substitution ni, kita akan ada satu term yang kita pilih untuk kita differentiate. Nah, ni penting sikit lah, sebab dalam integration ada differentiation juga. Okay? So, kita akan pilih satu term untuk kita differentiate, dan bila kita differentiate, kita dapat gantikan satu lagi term. Tak faham kan? Okay, tak apa. Bila saya tunjuk example ni, korang akan lebih memahaminya. Okay, jom tengok. First, ni paling basic. Soalan semudah ni memang takkan keluar exam. Okay, tapi sebab nak build up dulu korang punya level tu. Okay, so kita kena study sikit-sikit dulu. Okay, so first, X tambah 3 kuasa 8. Okay, kalau kita setakat ada macam contohnya X kuasa 8, senang. So, dia just tambah 1, 8 tambah 1. Okay. So, sebenarnya untuk ni pun lebih kurang macam tu. Cuma ada cara dia sikit lah. So, bila kita bermain dengan method of substitution, kita akan mula ada U. Okay. So, dalam kes ni, kita akan ambil X tambah 3 dalam ni. So, saya pun buat begini. Let U equals to X plus 3. Maka kalau kita differentiate U terhadap X, so kita ada du per dx, differentiate X tambah 3 dapat 1. So, ringkasnya, kita ada dx kat sini kan. Sekarang ni, dalam method of substitution, kita akan tukar term dalam ni daripada X kepada U. Okay, sebab tu kita let U ni. Okay, so sama juga macam dx ni. Kita akan tukar jadi du. So, kalau kita tukar jadi du, maknanya du over dx sama dengan 1 ni adalah juga du sama dengan dx. Okay, so this expression boleh ditulis semula sebagai the integration of U. Okay, sebab X tambah 3 ni kan adalah U. Okay, so U kuasa 8. Lepas tu dx adalah du. Okay, so nampak tak sekarang ni, your whole expression has become U instead of X. Sebelum ni kita ada semua X. Sekarang kita ada semuanya U. Okay, so bila kita kena integrate U kuasa 8 terhadap U, ini sama je macam kalau awak ada X kuasa 8. Okay, so dia akan jadi U kuasa 8 tambah 1 per 8 tambah 1. Which is basically U kuasa 9 lah. So, awak ada U kuasa 9 per 9 tambah C. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan U tu macam tu. You have to resubstitute ataupun replace balik U tu menjadi X. Maka jawapan akhir awak adalah X tambah 3 kuasa 9 per 9 tambah C. Okay? So, macam tu je. Tapi ni yang senang lah.